Kita nak cuba donat susu coklat. Tahun lepas aku datang ke Shah Alam, aku makan donat susu. Waktu tu diorang meniaga tepi jalan. Tapi hari ni tahun 2025 dah setahun dah diorang meniaga, diorang buka kafe sendiri. Dan sebelum ni diorang hanya menjual donat yang diselaputi susu dan juga donat yang ada coklat-coklat. Tapi untuk hari ni aku merupakan orang yang pertama dalam Malaysia ni yang dapat mencuba makan donat susu coklat. Ataupun donat coklat susu. Tapi diorang masih lagi mengekalkan diorang punya signature, iaitu donat yang gebu, tak berminyak dan diselaputi dengan tepung susu. Okey, inilah dia punya donat coklat susu. Untuk orang yang belum lagi pernah makan ataupun tak pernah dengar langsung nama donat ni, okey, diorang ni antara orang yang pertama yang memviralkan dan yang memulakan jualan donat susu dekat Semenanjung. Sebab donat susu ni biasanya popular dekat sebelah Borneo, dekat Sabah, dekat Sarawak. Biasanya diorang makan kat rumah. Tapi dekat Semenanjung ni diorang yang pertama. So sebelum ni diorang memang terkenal dengan diorang punya donat susu lah. Donat dia ni yang diselaputi dengan susu tepung yang halus. Dan diorang juga ada donat yang diselaputi dengan coklat hazelnut, coklat matcha, macam-macam jenis lah. Ada cheese dan sebagainya. Tapi yang original adalah donat susu ni. Okay, so donat ni harga RM1.5, 4 ni lebih kurang dalam RM6. Okay, original donat susu. Bismillahirrahmanirrahim. Donat susu Caah ni, dia bila kau order, kau bayar, tak sampai 5 minit geng, siap. Panas-panas lagi. Tengok ni donat dia ni, memang gebu, memang cukup gebu, lembut, tak berminyak dan gebu. Dia ada campuran gula, ada campuran susu. So ada rasa creamy, luar ni ada garing sikit, dalam dia lembut. Kita nak cuba donat susu coklat. Bismillah. Okay, dia ada rasa coklat campur dengan koko, ada rasa pahit sikit, ada rasa susu. So dia ada rasa creamy, ada rasa coklat dan juga ada rasa sikit pahit. Pahit daripada coklat tu. Sedap. Untuk orang yang tak makan susu 100% macam ni, boleh try dia punya coklat. Okay. Untuk satu donat ni yang sebesar duit 5 kupang ni, harga dia RM1.5. Sama je ni. Kalau korang belum pernah lagi makan donat pada sini, try dia punya donat susu coklat. Ni yang latest lah. Memang sedap. Kalau dia punya donat yang biasa ni, yang original ni, dia punya rasa creamy tu memang strong dan dia lagi manis daripada coklat. Yang ini memang manis betul. Sebab kalau makan yang ni, automatic on the spot kau boleh rasa dia punya rasa susu, kau boleh rasa dia punya manis. Tapi yang ini, yang coklat susu ni, dia punya rasa susu tu tak sekuat macam yang ni. Sebab aku rasa dia punya ratio adunan susu dengan coklat tu, aku rasa coklat dia lagi banyak daripada susu dia. So orang yang tak boleh makan susu sangat, yang ni boleh. Yang ni memang sedap. Rasa koko, coklat, ada rasa pahit koko sikit, ada rasa creamy daripada susu tu, manis daripada gula dia, memang best. Jadi berbekalkan dengan RM1.50, aku dapat makan seketul donat susu coklat yang baru ni. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah donat susu. Power kan? Lembut, tak berminyak. Tak.